Nabi Yusuf kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Saudara-saudaranya iri hati dan ingin menyingkirkannya. Mereka membawa Nabi Yusuf ke padang pasir dan melemparkannya ke dalam perigi. Kemudian, kafilah yang lalu berhenti dan menemui Nabi Yusuf. Baginda dijual di Mesir sebagai seorang hamba. Baginda dibesarkan di rumah pembesar Mesir dan mendapat kasih sayang mereka. Ketika dewasa, Nabi Yusuf digoda dan difitnah oleh isteri pembesar. Nabi Yusuf dipenjara, namun baginda tetap berdakwah kepada para banduan. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja tentang 7 tahun subur dan 7 tahun kemarau. Kerana kebijaksanaannya, Nabi Yusuf dilantik menjaga perbendaharaan Mesir. Setelah bertahun-tahun, Nabi Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya, Nabi Yaqub dan seluruh keluarganya. Kisah Nabi Yusuf mengajar kita erti kesabaran, menjaga maruah dan bertawakal kepada Allah dalam setiap ujian.